Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast TVKT yang bertajuk Ramadan. Jom buat baik. Sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, kami bersama dengan salah satu guru pendidikan Islam iaitu Ustaz Mahyudin untuk berkongsi tentang bulan Ramadan ini. Kita ada 3 segmen. Segmen pertama ialah apa itu Ramadan? Segmen kedua pula, cara molek boleh menjadi baik. Yang terakhir iaitu segmen ketiga. Segmen ketiga ialah soalan santai. Boleh kita mulakan, Ustaz? Kita mulakan dengan segmen pertama iaitu apa itu Ramadan? Ustaz, mengapa Ramadan sangat istimewa dalam Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah lana sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Baik. Persoalan yang ditanya tadi, apa itu Ramadan? Pertama sekali, Ramadan daripada bahasa Arab. Asal dia Ramido ataupun Ar-Ramad yang bermaksud kering ataupun panas. Itu daripada seni bahasa lah. Simboliknya di sini sebut kata Ramadan ialah dia melebuhkan, kering, memanaskan. Maksudnya dia melebuhkan dosa-dosa orang yang melakukan dosa. Dengan kata lain, dengan kata mudah, Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Bulan pengampunan. Itu masuk Ramadan secara ringkaslah. Berkaitan dengan kelebihan puasa ni memang banyak lah. Memang banyak. Puasa ni pertama sekali dia ni digelar sebagai Syahrul Barakah. Bulan keberkatan. Apa maksud bulan keberkatan? Iaitu bulan yang kita buat segala benda baik akan digandakan. Hingga satu digandakan kepada 70, bahkan lebih lagi. Itu yang pertama. Kelebihan dia yang kedua adalah dia ini kita kata bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Syahrul Quran. Yang mana Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi lebih baiknya kita lebih dekat dengan Al-Quran, pertama sekali bulan Ramadan ini. Dapat dengan Al-Quran. Kalau bulan-bulan lain kita baca dah, bulan-bulan ni kita tingkatkan lagi. Kelebihan dia lagi, kita panggil bulan ini bulan menghapus dosa. Menghapus dosa. Man qama al-hadis, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ataupun dalam riwayat lain, wa ma ta'akhkhar. Siapa-siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, dia ni mengharap sangat-sangat tu ihtisab, dia ni mengharap sangat-sangat dengan pengampunan Tuhan. Ghufira lahu, diampunkan baginya ma taqaddama, dosa-dosa yang lepas. Itu secara riwayat kata lain, dan sebelum dan selepas. Oh, banyak juga kelebihannya. Seterusnya, kita teruskan dengan segmen kedua, iaitu cara molek boleh menjadi baik. Apakah amalan mudah yang murid boleh buat di sekolah? Amalan mudah, terutama sekali bulan puasa ni, bulan dia panggil bulan tarbiyah. Bulan melatih, bulan mendidik jiwa,
perangai, akhlak kepada yang lebih baik. Kita banyak berzikir, kalau puasa lagi, molek lagi lebih pada itu. Kemudian kita banyak berdoa lah, berdoa dalam bulan puasa supaya kita jadi lebih cemerlang. Kita berdoa supaya kita mudah belajar, buka hati, buka ingatan kita, minta kepada Allah SWT. Khususnya dalam bulan Ramadan ini, bulan yang dia kata mudah dimakbulkan segala doa. Yang penting banyak zikir, selawat dan berdoa. InsyaAllah kakak ia akan dapat mengubah kalau betul-betul kita buat dan ikhlas. Kerana saya rasa itu dia. Oh, begitu. Faham? Apakah kelebihan berpuasa kepada murid-murid? Oh, kelebihan pula. Kelebihan berpuasa, kalau betul-betul berpuasa dengan ikhlas, tak tanpa melanggar hukum-hukum yang dilarang, sama sekali kelebihan dia meningkatkan ketakwaan dalam diri kita. Seperti mana ayat yang saya baca mula-mula tadi, la'allakum tattaqun. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan disiplin. Tujuan utama puasa supaya Tuhan kita bertakwa. Apa bertakwa? Kita rasa takut, rasa belum kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut meninggalkan apa yang disuruh dan bibir jangan buat apa yang dilarang. Seterusnya, menghapus dosa adalah satu kelebihan juga, ialah tujuan puasa dia menghapus dosa. Antara lain ialah melatih kesabaran. Kita puasa letih lah, letih dahaga, yang melatih kesabaran. Dan juga secara tak langsung dia menumbuhkan rasa empati. Apa rasa empati? Maksudnya kita puasa ni kita akan berasa letih. Kita akan berasa letih, berasa dahaga. Kita boleh bayar tak kalau kita puasa ni. Perut pun rasa molak tak, pedih perut. Itu baru 10 jam, 12 jam baru kita puasa dah. Bukannya sehari tu hari tu. Baru 12 jam. Tu pun dah rasa pedih perut, rasa macam-macam. Cuba kita bayar kepada orang-orang yang susah. Di kalangan kawan-kawan kita yang susah ada. Yang susah. Demo ni kau dah boleh makan. Sekurang-kurangnya bila kita puasa kita boleh rasa. Oh macam ni demo ni. Rasa rupanya. Rasa lapangnya lagu ni rupanya. Itu antara tujuan juga. Lebih puasa tu situ sebenarnya. Bila kita puasa, kita rasa apa yang dirasa oleh orang-orang yang susah. Contoh terdekat hak berlaku sekali ni juga di Gaza, contoh dah. Bayar kecil-kecil, budak kecil-kecil. Kadang-kadang bukan 12 jam tak makan. Kadang-kadang bukan sehari tak makan, sampai 2 hari. Ada kadang-kadang 3 hari baru jumpa makan ni. Bila kita puasa kita rasa, tu baru rasa sikit daripada apa yang mereka rasa. Sebab tu dia kata dia ni menimbulkan rasa empati kita, rasa prihatin kita kepada saudara-saudara kita. Tu antara tujuan Allah Ta'ala tu puasa-puasa tu. Dan seterusnya antara kelebihannya ialah menyihatkan badan. Puasa-puasa ni sebenarnya bukan untuk melemahkan badan. Puasa-puasa ni Tuhan suruh kita puasa ni sebab nak suruh kita jadi sihat. So orang yang puasa jadi tak sihat tu salah tu ada salah. Kalau orang betul-betul puasa sebenarnya dia adalah untuk menyihatkan badan. Dia kontrol balik, dia turun balik darah, kandungan darah, gula dan sebagainya itu dah sibuk hospital lah dia tahu. Itu dia kelebihan puasa ni. Sebab tu kita dianjurkan berpuasa. Oh, terima kasih. Faham?
Okay, kita teruskan dengan yang terakhir iaitu segmen 3, soalan santai. Apakah kenangan Ramadan paling manis semasa kecil? Kenangan manis ni kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Tapi antara hak manis. Manis belakang, cuma hak manis saya rasa ketika saya kecil-kecil dulu, bayar-bayar awak sekali. Tapi ingat dah. Mungkin kelas 1, kelas 2 kali. Kelik sekolah. Pawak lah kelik sekolah letih. Dilepek rumah lah. Balik rumah tak beg ke apa, umi saya kata suruh mandi, main Zuhur, okey lagi. Hak cabar dia lepas asar. Lepas asar. Lepas asar nak tunggu maghrib, ingat dulu rasa lama. Tahu? Berasa lama lah berasa. Ketika tu dah cabar antara asar nak sampai goreng. Ya Allah. Tengok umi kita masuk bau ikan goreng, ayam goreng, cabar Lepas tu bunyi umi kakak kita duduk kucah air dalam jak kelek-kelek. Oh, cabar antara asar ke goreng. Dan itulah kata paling manis, iaitu kita kata semualah, iaitu ketika kita berbuka puasa. Berbuka puasa ingat kena air secawai, tidak secawai lah, 2 cawai, 3 cawai pun. Itulah antara rasa ingat-ingat dulu ketika berbuka puasa. Puasa dan berikit dulu. Duk gar ke air dulu tak mau, tak gar ke nasi. Gitulah lebih kurang. Banyak pihak tu tak ingat lah. Ya, itu. Kalau makanan kegemaran waktu berbuka? Waktu kegemaran berbuka ni banyak juga. Tapi dia kira ikut umur lah. Umur kita berubah, ya berubah lah. Kalau ni saya kata, boleh kata ke tak suka kat singgah lah. Singgah daging, ayam goreng. Itu lah. Jika Ramadan ada satu misi khas, apakah misi itu untuk murid? Ya, misi dia kita kata apa? Puasa ni, puasa yang baik ialah puasa yang menjaga hati, puasa yang menjaga lidah, puasa yang menjaga perbuatan. Kalau boleh buat ni dalam bulan Ramadan, insya-Allah keluar daripada Ramadan pun dia akan terbawa-bawa dengan benda-benda ini. Kalau akhlak terjaga, bila akhlak terjaga, pahala akan menjadi lebih sempurna. Bila harap-harapnya, bila keluar daripada musim Ramadan, tidak Ramadan pun, insya-Allah mudah-mudahan kita bawa hak tarbiyah daripada Ramadan ini bawa pada musim-musim lain, boleh-boleh lain. InsyaAllah. Sebelum kita akhiri podcast ini, apakah pesanan Ustaz kepada murid-murid sempena bulan Ramadan ini? Baik. Saya rasa pesanan juga untuk diri saya khususnya, yang mana bulan Ramadan adalah bulan hapus segala dosa, bulan menambahkan keberkatan, dan juga yang mana awaluha rahmah, awsatuha maghfirah, dan akhiruha itqu minan nar. Apa maksud dia? Awal-awal ni dia kata awaluha rahmah, yakni kerahmatan. Naik fasa yang kedua maghfirah, keampunan, dan naik fasa yang ketiga akhiruha, fasa yang terakhir iaitu itqu minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Mudah-mudahan pas kita duduk dalam fasa pertama dan naik ke fasa kedua ini, kita akan lebih, maknanya berubah lah. Kalau kita selalu terlalai, harus terleka, kita ubah, ada lagi masa yang sempat. Supaya apa? Supaya itqu minan nar yang kita tagihkan itu dapat dicapai. Okay. Sebab kita juga
berasa bimbang sebab Nabi kata kan besok ini berapa ramai orang yang berpuasa, dia puasa tapi tidak dapat apa-apa ilal jum'i wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Puasa saja-saja, tak ada apa-apa. Itu juga saya pesannya kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh anak-anak murid sekalian. Kita puasa, belajar puasa betul-betul, ikut betul-betul dengan ikhlas. InsyaAllah depan hari lagi kita akan dapat tengok natijahnya. Kalau tak dapat nampak selalu, insyaAllah esok, tidak apa esok, lusa, insyaAllah kalau kita betul-betul, insyaAllah akan Tuhan akan bagi pada kita. Saya rasa itu sajalah. Terima kasih Ustaz atas info itu tadi. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita insan yang lebih baik. Teruskan menyokong podcast TVKT. Selamat berpuasa!